Saya tidak sengaja ceraikan isteri saya dengan talak satu dalam keadaan marah. Adakah jatuh talak? Mana nak rujuk balik? Betul ke tunggu habis 3 kali suci? Apakah lapan yang afdal untuk rujuk balik? Baik. Soalan bab nikah cerai, dengar molek ni. Bela-bela kita mari kita dapat ilmu. Nak. Mustahak ni. Dia tak sengaja telah ceraikan isteri dia, jatuh talak. Baik. Soalan dia, macam mana cara nak rajak? Siapa bila boleh rajak? Adakah betul kena tunggu habis iddah dulu baru boleh rajak? Tu persoalan dia. Daripada soalan ini memang mu jahil sungguhlah. Jadi bertuah lah mung. Orang jahil sungguh. Mari pada malam ini. Yang pertama nak khabar marah tak marah, tolak jatuh. Ni ada satu perkataan jahiliah. Dia kata kalau kita marah cerai isteri tak jatuh. Ni mengarut belaka ni. Mana ada orang tak marah cerai isteri? Orang cerai isteri orang marah, orang tak marah. Orang tengah marah. Bila sejuk dah cerai dah. Tak lah. Pelik sungguh. Nak bodoh jangan nampak ngak bodoh. Faham tak lagi? Ada tak orang tak marah cerai isteri? Ya, mai kerja apa bang? Sayang tak bang? Sayang abang. Saya sayang awak juga. Saya cerai 1 talak. Bini tanya, abang gila babi? Faham tak? Orang cerai sama orang talak ni, orang marah ke tak? Dah selesai masalah. Faham? Jatuh. Yang kedua, mu kena faham. Syarat sah rajak ialah masih ada iddah. Mu nak tunggu habis iddah. Habis iddah tak boleh rajak. Mujur mari tanya malam ni, tidak bodoh pakai mampu. Kalau nak rajak, kena rajak selalu. Talak ini ada talak ba'in, ada talak raja'i. Talak ba'in tak boleh rajak. Faham? Nak baik mula kena nikah. Tu pun ba'in sughra. Contoh, cerai sebelum jimak. Malam sekarang baru nak jimaknya. Hari ni belah kek lu petang. Faham? Nak belah kek, berebut pisah. Berkocah hanya. Aku ceram. Faham? Jatuh talak dah. Dak dan jimak pun sekali habuk. Tak boleh rajak. Pasal talak itu bain. Faham tak lagi? Okey, talak macam biasa. Hak pernah jimak. Maka dipanggil talak itu talak raji'i. Apa talak raji'i? Talak 1 atau talak 2. Kalau 3 tidak raji'i dah. Faham tak lagi? Rajak katih dah tu. Balik awal dah. Talak raji'i sekali atau 2 kali baru. Syarat cara rajak gini kata. Suami kata, aku rajak kamu menjadi isteriku. Boleh. Tu hak paling kekal. Aku rajak kamu menjadi isteriku. Faham? Ingat tu. Bukan mesti kita nak amal. Bila kita ingat orang lain ada masalah, kita boleh khabar. Betul tak? Ada orang salah jawab, kita boleh betul. Mu tunggu habis dah, tak boleh rajak dah. Kena nikah semula, kena pukul gambar mula, kena borang pengesahan dara mula JKK. Faham tak? Kena jabat agama mula, kena sewa kemah mula, banyak hal lah pula. Tak? Rajak lah senang. Dan edah kira guana. Bini mu tu nak tanya guana. Dah nak tahu edah. Bini mu tu baik darah tak? Darah ini, darah hidung. Darah hidung buat benda. Darah haid lah. Faham? Darah ada lagi lah ni. Muda lagi. Berapa lama? 40 baru. Ada haid lagi lah. Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Edahnya ndaklah kamu rajak cepat. Jangan lagi sampai lalu 3 kali haid. Mari haid ketiga habis dah. Namanya janda. Haid ketiga namanya janda. Tak boleh rajak dah. Kena nikah semula. Dah bini kita tua dah. Tua guana. 3 lenda dah. Tak? Tak ada darah dah. Ada darah-darah kita lah. Ketik litah kadang-kadang kita tu. Faham tak? Tu dah lah. Berapa lama? 78. Tua dah. Tak lagi. Luar dalam pun pakai sakut gelawar dah. Tak ada getah-getah dah. Nampak? Gitu 3 bulan cukup. Jangan berlalu 3 bulan dari tarikh nikah. 90 hari. Sebulan 30, 3 bulan 90. Masuk hari ke 91, tak boleh rajak. Hari ngelas 90 dah. Boleh lagi rajak. Faham?